Ada yang PM saya katanya nak resipi wrap, lama dah tak buat. Apa kata hari ni kita buat crispy cheesy beef wrap. Sesuai untuk sarapan pagi, nak buat makan malam yang ringan-ringan pun boleh. Sayur ada, tomato ada, letakkan sos kat atas dia, lepas tu boleh enjoy. Resipi ni sangat simple. Jom kita cuba dalam siri 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Untuk masak hari ni, kita pakai Tefal Daisy frying pan. Sediakan frying pan kita, buka api dan panaskan. Kalau pakai frying pan Tefal ni senang. Bila smart thermos signal ni dah gelap sikit, maknanya frying pan korang dah ready. Masukkan makanan. Kita masukkan daging kisar kita. Boleh penyek-penyekkan dia sikit. Sebelum kita boleh masukkan dalam 3 ke 4 ulas bawang putih cincang, sedikit Italian herbs, sedikit serbuk lada putih, masukkan garam dan juga sedikit perasa. Lepas tu korang sambung masakkan daging kisar ni. Sementara tu kita sembang sikit pasal frying pan tadi. Tefal Daisy frying pan dilengkapi dengan durable non-stick coating dan juga advanced induction. Bahagian belakang ni sesuai untuk dapur elektrik dan dapur api kat rumah korang. Bila daging kisar dah masak, nak pedas kita boleh tambahkan sikit chili flakes. Kemudian kita boleh ketepikan sekejap. Panaskan sikit lagi minyak. Kita akan goreng wrap. Kita nak bagi crispy kat bawah dia kan. Lepas tu kita boleh letakkan daging dekat atas wrap kita ni. Lepas tu korang ambil cheese mozzarella, boleh taburkan kat atas daging ni. Kemudian nampak macam dah garing sikit, korang boleh lipat. Tekan-tekan sikit, kita nak bagi cheese mozzarella tu cair. Rasa-rasa macam dah garing kedua belah bahagian, kita boleh angkat kita punya wrap dengan daging ni semua. Bila buka tu korang tengok cheese yang tarik panjang ni dengan daging kisar. Lepas tu boleh letakkan sayur pilihan korang macam salad ataupun tomato. Untuk sos, saya pakai sos Thousand Island je. Boleh pakai mayonis atau sos biasa. Lepas tu boleh enjoy korang punya crispy beef cheese wrap. Sangat senang, sangat simple dan sangat mengenyangkan. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.